Assalamualaikum. Selamat bersama dalam satu lagi, bukan satu tapi dua lagi volume Tok Selampit Reef. Itu dia tadi lagu ataupun riff daripada sebuah lagu dari kumpulan Manifest SG yang berjudul Cahaya Asyikinmu. Kenapa aku main lagu tu? Kerana gitar 7 string ni, ini by the way LTD Eclipse, LTD EC407 ni dibelikan oleh isteri aku pada tahun 2017. So dah 9 tahun dah nak kat 9 tahun usia gitar ni. No, Nawin Singh, this is not a kepo. This is not a kepo, my friend. Yang biru ni, ni bukan kepo. This is not a kepo. This is, I don't know what to call this actually lah. This is like a, dia macam material dia macam tuala sikit. Okay, maybe you guys have the official name for this thing. Tapi aku letak benda ni dekat sini adalah untuk reduce string noise lah. Okay, 7 string macam Steve Vai version. Yeah, we'll get to that. Okay, hari ni aku akan aku tak boleh buat ni 2 jam pasal apa ni, biasalah kita sekarang dalam bulan puasa, jadi kita nak bersahur dan sebagainya. Jadi nak 2 jam tu nanti aja sikit leceh lah. Jadi mungkin 1 jam lebih, tapi kita akan ada setidak-tidaknya 6 Al-Kisah. Okay, Al-Kisah pertama adalah ataupun volume yang pertama ataupun volume nombor 15 ni berkisar tentang gitar 7 string ataupun gitar 7 tali. Okay, Al-Kisah yang pertama aku nak cakap adalah bila aku pertama kali kenal 7 tali ni. Nawin Singh, betul. 7 tali ni, okay, 7 string ni, dia bermula dengan Steve Vai lah. Kalau ada the unofficial history of other 7 strings yang kita tak tahu, dari segi pensejarahannya kita tak tahulah. Tapi 7 string ni memang dia adalah Ibanez RG. Okay, Ibanez RG yang macam vibe-nya tu. Okay, tapi tak selaku dia tak ada yang kirakan yang boot yang dia potong untuk buat dia pegang tu, tak adalah. Apa dia panggil, bear grip ke apa-apa, aku tak tahu lah. I'm not a Vi fan, and I mean those, no disrespect, okay? Aku memang bukan fan Steve Vai lah sangat, tapi aku tahulah bahawa 7 string ni bermula dengan Steve Vai. But I got interested in 7 string not because of Steve Vai. Okay, aku minat 7 string ni bukan pasal Steve Vai. Okay, so aku tahu selepas Steve Vai, yelah, dia pun pakai 7 string ni jugalah. Yang pakai 7 string sekitar 9, yang aku tahulah 93, 94 gitu adalah Trey Azagthoth daripada kumpulan Morbid Angel. Okay, aku tak tahu kalau lagu-lagu yang B tuning tu untuk album-album sebelum album Domination tu menggunakan 7 string atau tidak, aku kurang pasti. Okay, that's what you told me during our TI days, hence I remembered them. Ya. Aku dah tahu kewujudan 7 string ni waktu di TI Nawin 92 to 94. Aku dah tahu ada 7 string ni kan. Tapi waktu tu memang langsung 7 string ni tak popular langsung. Okay, kita teruskan lah dan kepada korang yang sedang saksikan baru-baru saksikan dan tak tahu hari ni ada
ada Tok Selampit Reef. Ni pun kirakan dah baik kan, jadi kita terus nak buat. Pasal memang aku tak ada intention, ataupun aku memang tak ada niat nak buat Tok Selampit Reef untuk bulan puasa ni. Aku sebenarnya nak settle kan Tok Selampit Reef ni pada 2 hari yang lalu lah sebelum puasa. Tapi waktu tu aku sakit, jadi terpaksalah ditundakan. Okey, secara terus terang, aku minat 7 string ni pasal Korn. Dan walaupun album Korn yang pertama tu release 1994, tapi aku tak tahu kewujudan Korn tu pada tahun 1994 tu. Aku cuma tahu kewujudan Korn ni lewat 95, awal 96 waktu aku beli majalah Metal Maniacs. Waktu tu Sepultura belum lagi release album Roots, tapi ada artikel lah yang cakap pasal rakaman album Roots di Indigo Range, dan Max Cavalera cakap pasal Korn. Jadi Max cakap pasal Korn, dan selepas album ni dirilis, banyak juga nama-nama besar metal cakap pasal Korn. Tapi waktu tu dekat Singapura ni, aku berani cakap lah, awal 96 tak ada orang kisah pasal Korn pun. Dan aku beli first album Korn tu, yang self-title tu, yang keluar 1994 tu, aku beli album Korn tu pun tahun 1996, sekitar mungkin around June 1996. Itu pun aku nak kena beli secara rahsia. Siapa lagi yang in the house? Jody Azazil, respect your dedication bro. Terima kasih Jody Azazil, selamat berpuasa kepada lu brother, dan juga kepada As Muhammad Mat Rock. Okay, As Muhammad Mat Rock, brother dari Yishun. Salam jiran Yishun. Salam Ramadan to you and family. Yes, and to you and family too. Okay, jadi aku beli album Korn ni pun, dia cakap macam, senang cakap lah, macam under table lah. Under table ni bukan macam, bukan under table lah, suara pun tidak. Si penjual dia dekat Faiz tu pun jual macam rahsia-rahsia gitu. God. Shh, macam itu. Aku tak tahu lah dulu kena ban ke apa. Sekarang istilah ban tu macam dah jadi redundant kan. Aku nak pakai perkataan redundant ni kan. Redundant, like someone was made redundant, redundant kan. Pasal engkau nak ban tu ban ini, budak-budak buka Netflix macam-macam boleh masuk. Jadi itu, that was a different time lah 30 years ago, 1996. Jadi that's the first time aku tahu pasal Korn. Tapi dia tidak immediately buat aku nak beli 7 string pun. Pasal aku pun tak tahu Korn tu pakai 7 string. Waktu aku first baca magazine Metal Maniacs tu, aku cuma tahu yang diorang ni pakai 7 string waktu aku beli Guitar World 96 punya Guitar World around bulan Julai gitu. Itu pun tak ada artikel pasal Korn. Dia ada dia sebenarnya ada satu iklan, satu page, advertisement page, whole page of advertisement, ada gambar head dengan monkey tengah pegang dia punya 7 strings. Ibanez, aku tak tahu whether that's the Ibanez Universe atau dia RG7 lah I'm quite hazy about that, tapi tak apa. That's how I came to like 7 string. Pasal apa? 7 string ni, ni kepada orang yang tak tahu ni pengenalan tentang 7 string Okay, 7 string ni sebenarnya is actually a 6 string guitar with an extra low B string. Okay, that means kita pakai clean tone sikit lah okay, that means E, A, B, G, B, E. Jual belacan tak ada lesen, saya smuggle dari Melaya. Betul. Gitulah perasaan aku bila aku beli CD Korn
time 1996 macam gitulah, macam adik aku cakap jual belacan tak ada lesen, saya smuggle dari Melaya. So 7 string ni is actually a normal 6 string EADGBE with an extra low string, with an extra low string. So jadi apa yang kau boleh main is that you don't actually need to, macam kau tak payah nak down tune gila babi man. Kau dah ada gitar yang khusus untuk kau main macam low B lah, macam lagu-lagu Carcass ke, macam ni. Has Hammer of Impetuosity. Betul tak? Okay, Has Hammer daripada kumpulan Balbaris juga in the house. Okay, jadi kalau dulu kita nak kena down tune, kalau kita ada 7 string kita dah tak payah nak down tune lagi. It's the standard tuning of a 7 string is actually B lah, BEAD GBE. Jadi kalau kau nak main roots bloody roots, senang aja. Okay, dan Korn ni, Korn dia lagi gempak ni, kerana dia ambil gitar 7 tali ni yang dah memang low tuning, dan mereka down tune a whole step. That means the lower string is now A. Are you ready? You don't know the chances. What if I should die? Itu dia lagu Korn yang berjudul Blind. Jadi pasal Sepultura saya cakap pasal Korn aja, dan memang mereka waktu tu dipengaruh hebat oleh sound Korn, pergi dekat studio yang sama, menggunakan producer yang sama, down tune hampir ke tuning yang sama, tapi tak pakai 7 tali aja. Itu beza dia je. Okay. Then of course lah, music Korn dan music Sepultura, kalau kita compare Korn first album dengan Roots tu memang beza lah, tak sama. Tapi dia macam kata orang tu buka satu pintu yang tak boleh tutup balik tu. Pasal sekarang ni dengan adanya band yang main 7 string ni kan, dia macam kira memberi peluang bahawasanya playing low tuning and low tuning riffs jadi legit tau. Itu sebuah lagu Korn juga dari album yang pertama. Alright. Jadi Alkisah yang pertama tu dah more or less settle lah. Bila pertama kali aku tahu 7 tali, kewujudan 7 tali, gitar 7 tali lah dan kenapa aku suka gitar 7 tali itulah. Tapi itu pun aku tak totally go out and suddenly buy a 7 string, tidak.
Pasal aku tahu nak beli 7 string ni bukannya murah waktu tu. Dan bukannya senang nak dapat kat Singapura ni. Okey, jadi kita fast forward sikit dari tahun 96 ke tahun 1998. Okey, banyak cerita pasal 7 string ni. Kalau kita nak cerita mungkin tak habis. Okey, tentang yelah aku dan 7 string ni. Pasal ni bukan cakap kerek lah pasal aku rasa aku ni one of the earliest dekat Singapore ni to actually use a 7 string. Aku tak cakap aku first kerana aku tahu drama Manifest waktu tu dia ada satu saudara tak salah budak ni sekolah dekat Temasek Poly, dan budak ni ada Ibanez 7 string. Okay, Ibanez 7 string yang color putih tu. Dia ada itu. Okay, dia ada itu. Dan aku juga tahu sebelum aku ada 7 string ni, mungkin I'm the fifth person mungkin dekat Singapore ni before 1999, late 98, early 1999. Okay, maybe I'm the fifth person to actually play a 7 string. Kerana aku tahu selain daripada brother, sekejap aku refresh. Okey, kita ada ramai lagi yang saksikan. Aku nak shout out dulu sebelum aku continue cerita aku ni. Okey, shout out kepada Doug Andy dari Melaka. Kita juga ada Hairul Razikin daripada kumpulan Wicked. Alright. Dan siapa lagi yang saksikan? Adha Muhammad. Dan juga my friend from Poland, Andre. Yeah, how are you, Andre? Okay. So, kalau aku cuba ingat lah siapa yang ada 7 strings at the start of 99 Okay. Aku tahu this guy yang ada Ibanez 7 string warna putih ni. Okay. The guitar player from Synchronize. Dia ada 7 string yang dia bukan Universe, bukan RG7. Aku rasa dia macam it's like a Satriani-ish punya 7 string. Tak salah, Head pun ada this model. Okay, Head of Corn pun ada this model. Lepas tu Talib from Tri-Rite ada 7 string. Royhan from Tri-Rite pun ada 7 string. Dan aku lah, aku ada. Okay, Talib dengan Royhan ada this bukan Universe. Dia, is it Universe? Ibanez UV777. Yes. I know that guitar pasal aku pakai gitar tu untuk rakam lagu Rusty Blade Siluman, untuk tribute to Rusty Blade. Okay, aku pakai gitar Royhan. Dengan akulah gitar 7 string aku yang first kali is actually a Schecter. Okay, a Schecter Diamond Series C7. Yang tukang belikan, yang tukang order daripada US of A. Kawan aku Royhan daripada Tri-Rite lah Okay, kawan lama aku Royhan dari Tri-Rite. Dia yang belikan, kirakan orderkan tu gitar. Dan aku sebenarnya gunakan sebahagian duit scholarship aku untuk beli gitar 7 tali and I say that without any shame, kerana itu merupakan salah kirakan part of my history lah sebahagian daripada sejarah aku dulu. Okay, jadi itulah. Dan aku masih ingat lagi Imran Wahid ni hari tak ada aku masih ingat lagi aku pakai gitar 7 string untuk Manifest. Okay, Schecter tu aku pakai, that means early 99 onwards aku dah pakai tu gitar sampailah
terbungkusnya manifest tahun 99 lewat bulan Ogos. Azmi Isnin, Brother Bo, tribe dari Pasir Gudang. Tribe dari Pasir Gudang, tribe tu dari Singapura. Kalau anda merujuk ke kumpulan tribe lah, tapi kalau anda cakap anda ni tribe Pasir Gudang, alright man. Azmi Isnin, selamat berpuasa kepada anda juga. Okey, jadi aku ingat aku pakai aku punya Schecter 7 string tu untuk satu gig manifest di Ngee Ann Poly. Lepas tu aku tengah relax kan, sebelum aku punya set, sekali Imran Wahib cakap, Bo, pakai 7 string senyap-senyap. So aku ingat lebih kurang itu yang dia katakan lah. Jadi bila aku dah pakai 7 string tu, aku decided to pakai 7 string tu pasal by that time lewat 98 manifest punya tuning dah ke B standard. Jadi memandangkan dia B standard, aku cakap what the heck, aku beli je lah gitar 7 string. Waktu tu tak ada 7 string Ibanez yang tak ada Floyd Rose. Aku memang waktu tu dah kira tak suka pakai any gitar yang ada floating bridge lah. Pasal one thing, gitar yang ada floating bridge waktu tu memang dia susah nak handle low tunings, dengan dia susah nak handle tali tebal. Jadi aku bilang dengan Royhan, Roy, aku tak nak yang ada Floyd Rose tremolo ni semua, aku tak nak. Jadi kita nampak satu katalog tu kan, ada Schecter C7 dengan Schecter A7. A7 tu lebih kurang dia macam body gitarisnya band, apa band tu, Avenged Sevenfold, siapa? Sinister Gates. Sinister Gates punya gitar punya body shape lah. Jadi aku tengok waktu tu, aku tak suka gitar shape yang pelik-pelik lah. Dulu kira-kira macam we are just a super strat punya person kan. Jadi kita ambil yang more selamat sikit lah. Lepas tu aku actually kind of like regret aku tak ambil itu A7 yang macam ganas sikit lah kan. So itulah gitar 7 string aku yang pertama. It's a Schecter. Dan aku gunakan Schecter Diamond Series ni juga untuk rakam lagu-lagu Urban Karma. Sampai aku pakai gitar tu sampai around August of 2001. Okay. Jadi waktu August 2001 tu, tak salah around August ke early September, aku jual gitar Schecter C7 aku tu kepada Brother Suhaimi Subandi of Stomping Ground, Foresights dan macam-macam lagi. Okay. Tapi gitar tu tak berakhir dengan dia. Gitar tu lepas tu dia jual kat orang lain, orang tu jual kat orang lain, kat orang lain, kat orang lain, kat orang lain, sampailah sekarang gitar tu di tangan Rudy. Rudy ni bukan Rudy Rosmawan Ethereal, tapi Rudy ni pun main dengan Ethereal juga. Dulu Ethereal ada 2 Rudy. Okay. So Rudy ni sekarang dia main dengan kumpulan Kita Suka. Dan diberitakan Rudy ni lah sekarang yang ada gitar Schecter C7 aku dulu. Jadi macam mana? Cloak of Disquiet. Hi Cloak of Disquiet. Kita juga ada Poji Is. Salam bosku juga kepada Poji. Jadi macam mana kawan-kawan? Adakah aku patut nanti bila, kalau panjang umur lah kalau panjang umur CPF dah keluar, korang agak-agak aku should make an attempt to buy back aku punya Schecter C7 atau tidak? Okay. Kita fun-fun lah. Korang letaklah dekat comment box. Should I or should I not buy back the Schecter C7?
Bukan sekarang lah, tunggu nanti dapat CPF. Umur panjang ke tidak tak tahu Okay. Okay, roughly itulah Alkisah yang kedua tentang 7 string. Okay. Aku nampak macam tulisan Russian je. Tapi dia cakap, salam Abang Bu, salam. Okey. Anda boleh type tak? Typekan tak nama yang betul menggunakan alfabet yang biasa. Okey. Cloak of Disquiet tanya, use CPF buy can or not? Can. Why not? If you have meet your BRS or FRS for your retirement account, can. No problem. If people say cannot, don't listen to them. Don't listen to them. You want clarification, you PM me. Pasal this show is not about CPF. Oh, Ali Fiko. Ali Fiko. Apa khabar Ali Fiko? So, agak-agak aku should buy back tak aku punya Schecter C7? Komen di komen box. Okey. Kalau korang malu-malu nak komen tak apa, aku teruskan ke Alkisah yang seterusnya mengenai gitar 7 tali. Oh, by the way, kalau korang nak kasih aku stars, silakan stars tak apa. Sekarang tak boleh minta PMTP tak boleh. Stars tak apa, stars. Walaupun stars tu kalau ditukar nilainya tak apalah asalkan korang Murati nak berikan stars di bulan Ramadan ni kan, aku pun okey jugalah. Terima kasih. So, gitar 7 string aku yang pertama adalah ni lah. Bukan ni lah, ini yang bukan yang pertama. Yang pertama tu Schecter C7. Okay, dibeli pada tahun 1998, order dari USA. Okay. Yang kedua dia, gitar 7 string aku yang kedua. Ini tahun 2005. Okay. Setelah aku tak ada 7 string untuk 4 tahun, nearly 4 years. Okay. Aku belilah satu 7 string tu. Pasal apa? Dia tak makan ribu-riban kan. Tak salah aku, it was an Ibanez RG7. Ni tak ada tremolo, tak ada apa. Dia kirakan budget version lah. Okay. Aku beli dekat Swilly. Aku ingat lagi tahun 2005. Tapi kirakan jodoh aku dengan gitar 7 string yang Ibanez tu pun tak lama. Kerana kurang dari setahun aku memiliki gitar 7 string tu, aku dah jual 7 string tu. Okay, siapa lagi in the house? Kita ada Joe Santai. Salam tuan-tuan semua. Salam Joe Santai, selamat berpuasa kepada anda. Okay. Kalau yang baru bersama, ini FB Live ni adalah Tok Selampit Reef, di mana aku cerita-cerita pasal apa-apa yang kena mengena dengan reef lah, dengan reef. Tak kisahlah
Dulu kita cerita-cerita pasal lagu-lagu je. Sekarang kita cerita-cerita pasal alat, 7 string ke. Kita cerita-cerita pasal macam minggu lalu kita cakap pasal drop tuning. Minggu sebelumnya aku cerita pasal pengaruh carcass ke atas diri aku. Dan hari ini, okay, kita nak cakap pasal dua perkara lah. Kita nak cerita pasal gitar 7 tali dan juga pasal Dino Cazares. Sejak lagi Dino Cazares. Alright, Jasman Hussein, salam Ramadan. Salam Ramadan juga kepada anda, Jasman Hussein. Okay, macam tadi korang buka apa kalau kita Ramadan ni mesti kita nak tanya buka apa. Walaupun actually tak perlu tanyalah. Sepatutnya Ramadan is the antithesis to kita punya gluttony, nak makan tu, nak makan ni kan. Tapi kadang-kadang ni dah terbalik chord pula. Macam lagu Ekspedisi. Entah apa-apa entah. Oh mak, oh bapak, dunia dah terbalik. So, second 7 string, Ibanez. It's not RG7321. I don't know. Dia tak ada tremolo. Dia tak ada whammy bar. Okay, dia hitam, tak ada whammy bar. Tapi dia cantik lah. Pasal tepi dia ada neck bind. Atas tak ada binding lah. Tapi neck ada neck bind. Pickup dia pun bagus juga. Ni ada cerita sikit pasal pickup. Aku dulu kirakan macam curious lah. Nak tahu nak tahu itu bunyi Simo Duncan JB tu macam mana. You know, sometimes kita beli gitar, walaupun gitar tu stock pickup, I don't think it's good to change it. Ni kadang-kadang kita dah buat, baru kita realise, alamak, sudah salah langkah lah. Okay. Apa aku maksudkan adalah, aku tukar aku punya bridge pickup yang stock tu, aku tukar ke Simo Duncan JB. Okay. JB7 lah. Dan aku notice bila aku tukar jadi kepada JB7 tu, dia punya distortion tak begitu garang. Kalau main distortion, dia tak begitu, output dia tak begitu gainy macam the stock pickup. Kadang-kadang pickup ni macam gitu. Especially kalau kau beli okay. Sekejap selingan pasal makanan. Order from Lagun Sari, iftar tingkat biasalah bujang. Tak apa. Faham. Okey apa? Tingkat tu. Berapa tingkat? That's the question. Berapa tingkat jadi especially kalau kita beli gitar macam daripada Gibson ke Fender ke apa, it's best jangan tukar. Jangan tukar lah, because it's a complete product tau. Macam kalau kau beli Gibson ke apa, macam dia kasih kau pick up apa 500T ke 498T ke apa benda tu semua kan. Those are actually very good pickups. So kalau kau tukar macam gitar tu hilang dia punya karakteristik. Dan that's the same thing happen dengan aku punya Ibanez 7 string tu lah. Aku tukar je terus dia punya karakteristik tu hilang. Nasib baik waktu tu aku dalam satu transition di mana Manifest of course dah mati. Then Urban Karma pun dah nak mati tahun 2006. Jadi gitar tu aku jual kat seorang one Chinese guy kan. And then dia cakap dengan aku, do you have the original pickup or not? You still have the original pickup? I say, okay, I still have. So aku pergi, tak salah aku pergi rumah Royhan tolong pasangkan balik the original pickup. Waktu dia pasangkan balik tu original pickup, tingkat 12 okey tak? Tingkat 12. Kalau ada tingkat 12, taruhlah sekali tingkat 13 baru evil. Oh, itu Poji yang tanya. Okey. Poji yang tanya kepada Jasman Hussein. Aku yang tukang jawab apalah aku ni. Bongok-ngok. Okey, jadi
Macam itulah. Sebelum aku jual to this Chinese guy, aku test tu gitar dekat rumah Rohan lah. To make sure everything is okay. Sekarang aku cakap, alamak, best pula ni gitar ni, sound ni And I was just playing through a PV trans tube kan. Dia punya sound macam, best pula ni. Semua macam kira okay gitu kan. Tak ada bangsa distortion macam kau dah whack pun macam kan. So aku macam, wah, macam menyesal lah jual tu gitar. Lebih menyesal bila aku nampak Mark Rizzo pakai gitar yang sama. Okay, 2008 ada a few waktu tu Max dah get back to dah got back with siapa ni, adik dia Igor kan, dia form Cavalera Conspiracy dan diorang main a few live shows. Dan aku nampak dekat YouTube, menyesal pasal Mark Rizzo use the same guitar, that Ibanez guitar tu, yang 7 string tu, Mark Rizzo pakai. So macam menyesal lah. So walaupun it would take me another 11 years untuk own 7 string kan, along the years aku memang ada tertarik to a few 7 string lah, especially Dino Cazares punya 7 strings yang nama dia Zyphos tu. Royhan the Shredder ribut, dia memang ribut. Dia ribut Taufan. Okay, so that was because Dino tahun 2007 dia introduce dia punya band baru namanya Divine Heresy kan. So Divine Heresy ni ada satu video dia jam dengan drummer dia Tim Young kan. So aku pun tak expect Dino pakai an odd shape pointy punya gitar lah. Pasal aku tahu Dino ni dia memang waktu tu dah memang ada a few nice 7 strings lah. Macam-macam lah dia punya 7 string RG tu kan. RG custom dia kan, walaupun dia tak dapat jadi signature series artist pada waktu tu, tapi dia ada access. Dia pernah cakap dalam satu interview that dia lebih rela tak jadi signature series artist tapi dia dapat full access to the LA custom shop. To the custom shop kan. Pasal kadang-kadang guitar brands ni, aku tahulah ada satu gitar brand ni, aku tak nak cakap gitar brand mana. Engkau ada duit banyak mana pun, engkau ada ribu-ribu lemon pun, dia tak pandang kat engkau. That means even if you have 10k USD, 20k USD, you still cannot do a custom guitar with this company. Which company tu aku tak boleh bilang lah siapa. 10k USD, 20k USD pun dia tak layan muka kau. So Dino Cazares cakap dia kira fortunate lah yang dia ada access tu. And then macam-macam gitar RG 7 string yang dia ada. Dia ada one with the Mexican flag. Itu dia dah kasih satu samdol Mexican, Hispanic, Latino punya radio DJ. Dia dah kasih itu samdol yang Mexican punya flag tu. Dia ada yang camo. He has all that. Tapi 2007 aku first time nampak dia pakai Zyphos. Dan selepas tu aku baca bahawasanya sebelum dia pakai even dia punya korang tahu Dino sebelum dia dengan Ibanez dulu, dia actually pakai ESP. So sebelum dia dengan ESP tu, dia dah main Ibanez Destroyer. So kalau korang tahu Ibanez Destroyer tu shape dia macam Explorer. So itulah, that's one guitar 7 string yang aku tengok macam tu kalau dapat tu memang best tu. And partly the reason why aku suka tu gitar adalah kerana shape pickup dia. Shape pickup dia sama macam shape ni lah. Then this is an EMG 817. Okay, 817, this is 707, tak silap aku. Or something like that lah.
Okay. Dan kita terus dari tahun 2007 tu kita fast forward to 2017, 10 years after that. Aku memang nak beli gitar ni pasal apa? Aku tak pernah ada gitar yang macam Les Paul shape. Okay. Tak nak try Ibanez RG 7 string ke bos? Kata Muhammad, tanya Muhammad Fitri. Oh, saya pernah ada dulu. Saya pernah ada RG 7321 tak salah. Yang tak ada whammy bar tu. Saya dah pernah ada. Saya suka Ibanez RG 7 string tapi dulu jual lah. Dulu dah jual dah. Benda yang dah jual kita tak payah nak kenang-kenang kembali lah Alright. So aku memang dah suka shape pickup ni dari 2007. Dan 2016 aku nampak 2015-2016 aku nampak Mark Rizzo X Soulfly Cavalera Conspiracy. Okay, Mark Rizzo pakai dia punya Washburn Parallax tu. Sama shape dia macam less polished shape lah kan. Okay, tapi kalau dalam LTD ESP kita panggil ni Eclipse. Kita panggil dia Eclipse. Okay. So the reason aku nak beli ini Eclipse 7 string ni is actually the pickup. And not about how the pickup sound ke apa-apa. It's how the pickup looks. Macam reason yang bodoh tak untuk beli sesuatu gitar? Bodoh tak kisah. Aku tahu aku dah beli, aku tahu aku suka. Dan aku suka pasal wife aku yang belikan. Okay, kata Muhammad Fitri, tengok Lorna Shaw gitaris Adam Dimiko Shred macam baik. Okay, thank you. Nanti saya pun nak check out Lorna Shaw ni. Okay. Kita juga ada Johan Jasni, drama untuk Cagar Ritual Rumble Malaysia. Salam bos-bos dan salam sahabat-sahabat di live. Salam Ramadan. Salam Ramadan kepada anda juga, Johan Jasni. Okay. So 2017 sampai sekarang aku ada gitar ni. Okay. It's my only 7 string yang aku ada. Dan tak lama lagi aku akan kasih Johan Jasni untuk jadi the guardian of this 7 string. Pasal apa? Aku nak kena make space kat rumah aku sikit lah. Ada beberapa gitar yang aku akan berikan kepada aku punya Cagar Ritual Rumble Malaysia Brothers untuk mereka jagakan. Jaga aja, jangan buat macam-macam. Okay. Of course lah, boleh riff on the guitar, no problem. Okay. Sebelum kita beralih ke Dino Cazares, okay, aku nak katakan bahawasanya walaupun aku dah 3 kali beli 7 string gitar, aku harus katakan bahawa aku lebih comfortable dengan 6 string. Dan aku langsung tak comfortable dengan 8 string. Okay, aku pernah main 8 string General Hair. Tak salah aku ada lagi video tu dari tahun 2011. Dia 8 string, jadi General Hair tune down the 8 string to a low E. Jadi kau boleh dengar lah aku main Taman Rashidah Utama all power chords pakai low E on an 8 string. Tu video ada lagi, aku rasa boleh cari tu video. Orang pernah tanya, kenapa aku tak pernah consider buying an 8 string. Aku cakap aku tak comfortable with an 8 string. Walaupun aku nearly consider buying an 8 string. Okay. Bila aku dengar Batushka. Sebelum tu aku tahu pun banyak band-band lain pun pakai 8 string juga. Tapi aku boleh dapat 8 string punya sound pakai 7 string. Aku pakai pitch shift lah. Okay. Aku shift down berapa banyak semitone. Okay. 1 semitone jadi B flat. 2 semitone jadi A. 3 semitone jadi A flat atau G sharp. 4 semitones jadi G. 5 semitones jadi F sharp.
Low F sharp. Bunyi low F sharp macam ni. Okay. By the way, itu riff daripada Bartushka. Cagar Ritual juga ada riff yang low F sharp. Johan Jasni tahu ni lagu, pasal dia pernah main secara live lagu ni. Holiday in Jonestown Pura. Dan sesungguhnya memang banyak gitar aku yang aku gunakan, lagu-lagu aku yang aku gunakan 7 string zaman Bengkama ada, zaman Manifest. Zaman Manifest tu okey, sebelum kita melangkah ke Dino Cazares melangkah ke cerita tentang Dino Cazares, bukan melangkah Dino Cazares. No, God forbid, no. Okay. Aku gunakan gitar Royhan Ibanez UV777 untuk rakam lagu ni, lagu siluman. Cerita tentang lagu siluman ni, cerita dia cerita kelakar seram. Okay. It happened tahun 1998 in November. Pagi aku buat exam. Aku exam paper History of China. Time tu aku second year dekat NUS. Malam aku recording lagu siluman. Aku recording gitar part aku. Pasal apa? The other part semua dah dirakam lah. Kecuali gitar dengan vokal. Tu belum. Okay. Antara lagu yang saya favourite, mana? Lagu siluman ke lagu apa ni? Ini lagu siluman ataupun lagu Holiday in Jonestown Pura. Okay. Jadi itulah. Pasal apa aku dulu waktu aku dekat NUS tu kan, aku ni always consider aku punya diri as part-time undergraduate and a full-time musician. Part-time undergrad and a full-time musician. Tak apa, pas juga dapat degree kan. Okay. Sebelum kita akhiri, walaupun banyak lagi cerita pasal 7 string ni. Okay. Ini riff daripada Bartushka. Berat gila Okey, terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam double episode, double volume 15 dan 16 dalam Tok Selampit Reef. Dan sekarang ini kita akan beralih pula nak cerita-cerita pasal
Dino Cazares. Aha. Kita start dengan satu riff dia lah Okay, korang tahu riff apa tak ni? Okey. Ni dari Muhammad Fitri. Okey, saya akan cuba bacakan. Must check out Lorna Shore Boss. They are currently the best in deathcore genre for now. Newest track by them, Prison of Flesh. Okay, sick. But their latest vocalist, Will Ramos, started the evolution of Lorna Shore into the Hellfire. Okay. Okay, nanti saya check out. Saya akan check out. Alright, terima kasih kepada Joe Santai kerana telah memberikan saya stars. Alright, thank you very much. Okay. Kita nak cakap-cakap pasal, nak cerita-cerita pasal ni lah. Kita punya brother Chicano kita daripada Fear Factory, Assassino, Divine Heresy dan banyak lagi Okay, dia juga pernah menganggotai kumpulan Brujeria. Okay, tak lain tak bukan Dino Cazares. Dino Cazares ni saya pernah hampir pernah saksikan secara live, tapi konsertnya tak jadi. 2 tahun lalu di Malaysia ada ura-ura nak bawa Fear Factory lah, the new Fear Factory yang ada penyanyi baru, semua serba serbi baru kecuali Dino saja. Sekali tak jadi, hampa dan kecewa, tapi tak apa. Dino Cazares ni dia memang saya rasa underrated kerana kalau tak ada Dino Cazares ni, banyak benda yang kita boleh anggap staple dalam modern metal, dalam kira industrial metal, dalam modern death metal, deathcore, gen dan sebagainya, owe it a lot to Senior Dino Cazares pada pendapat akulah. Kerana kalau kau fikir-fikir balik, dia ni memang pioneer dalam banyak benda lah. Bukan segala benda tapi dalam banyak benda. Okay. For example dia boleh dikatakan memang sinonim dengan machine gun riffing lah, macam tangan dia ni, dia punya right hand picking hand ni betul-betul macam machine gun. Dan dia pernah cakap bahawasanya he owed his career to one Metallica song, which is lagu ni lah. Korang tahu lagu apa Okay. So dia acknowledge yang
Metallica want to influence him greatly. Tapi apa yang dia kasih balik kepada the evolution of metal is something that aku rasa banyak orang either terlepas pandang atau just macam tak acknowledge sangat lah. Okay, first time aku ketahui Fear Factory is actually lewat 1993. Walaupun album Soul of a New Machine tu keluar 1992. Tapi 1993 lah is the first time, late 1993 is the first time aku dengar Fear Factory. Okay. Aku masih ingat lagi waktu tu zaman Piala Malaysia. 1993 ni Singapore team ni ada weird sikit. Dia untuk yang league tu dia main second division. Lepas tu pasal dia bagus second division, dia naik dia naik balik kan, dia naik into the first division untuk main the semi pro untuk 1994. Tapi because of their good performance, dia orang masuk Malaysia Cup. Ataupun memang all the teams masuk Malaysia Cup lah. So waktu tu Malaysia Cup lawan Sarawak semi-final 1993. Wah, aku time tu tengah lagi betul-betul on gila lagu Fear Factory lah kan. Lagu Mata, lagu apa ni, Scapegoat. Lagu Mata, lagu Scapegoat. So waktu lawan Sarawak tu kan, waktu Singapore tengah attack, lepas tu ada tim Sarawak main kasar, aku sampai from the stand aku pekik Suffer Bastard, macam kira macam Burton Sibel punya kind of vocals and all that kan. So that's the first time aku dengar Fear Factory lah. Okay, dan selepas tu aku tahu Fear Factory ni nama yang disebut-sebut lah, pasal diorang pun dapat some high profile tours, dapat tour dengan Sepultura, dan Dino pun main satu lagu untuk Neil Baum kan. Neil Baum punya project tu pun dia ada main lagu yang berjudul 24 Hour Bullshit. So they were on the rise lah. Tapi apa yang betul-betul buat aku macam rasa Fear Factory dah arrive is actually album di manufacture tu lah. Pasal album tu dia betul-betul step away daripada dia orang punya industrial death metal punya beginnings to forging something of their own. Macam dia tahu already, and Dino dah tahu already that what riff works. Okay, I mean seriously lah, kalau kau tak ingat pun the whole of the manufacture punya album, kau mesti ingat ni riff sorry, salah key. Kalau dia main lagi gempak lah, pasal aku tak bagus jadi tak gempak lah. Ataupun riff dekat position lain pun dia boleh sound gempak. Dino Cazares ni dia ada this really mean, very precise picking technique yang something like macam you have to be really really tight and precise. Then this is what actually influence aku lah. I mean, kalau korang tanya aku who are the 3 riff masters yang aku rasa betul-betul influence aku Dino Cazares, Max Cavalera dan Tony Iommi. Okay, maybe next time kita boleh bikin Tok Selampit riff untuk Tony Iommi pula Okay, jadi 1995 punya album tu aku beli 1996 kaset lah.
Pasal zaman tu memang macam gitu. Dia boleh release 1995, tapi it's not released in a cassette format until like about a few months later or a year later. Sama macam Machine Head keluar album Burn My Eyes stateside August 1994. Dan aku tak nampak tu kaset dekat Singapore until around November 1994, dan aku beli kaset tu dekat Queensway towards the end of December 1994. Kata Johan Jas ni, Body Hammer dahsyat sekali. Dia memang dahsyat. Dan Dino Cazares ni, dia punya riffing ni is beyond just macam syncopated industrial metal, alternative metal gitu. Dia boleh main death metal, dan dia punya death metal riff pun ganas-ganas juga. Kalau korang nak examples of that, korang boleh check out Assassino. Dia punya band selepas dia keluar daripada Brujeria, dia stop main dengan Brujeria, Assassino. Itu especially album yang nombor 2 tu lah, Cristo Satanico tu yang gempak lah. Aku boleh katakan a large part of kenapa aku buat Jaga Ritual is also because of aku dengar Assassino, Cristo Satanico tu. 3 piece saja tu, tak salah. Dalam album tu yang nyanyi dengan main bass Tony Campos from Static X. Sekarang ni main dengan Fear Factory lah, kalau dia tak sibuk dengan projek lain. Okay, Static X. Pernah main juga dengan Soulfly, dan banyak juga Tony Campos. Okay, dan juga tak salah the drummer is the guy from Sadistic Intent, satu band death metal tu lah. Okay, satu band death metal, Sadistic Intent. Okay, so 3 piece saja, tapi gila lah. Okay, aku tak tahu pasal modern punya slam death ke, brutal death ke, technical death ke apa-apa, tapi pada aku I don't care so much about the genre punya names. Apa aku care is more about aku enjoy ke tak sesuatu karya tu. Dan kalau mungkin 10 orang cakap benda tu macam siap, tapi aku suka juga. I don't care what people think. Okay, so nak cakap pasal Dino ni memang aku rasa tak cukup lah. Tak cukup 1 jam. Kerana dia banyak yang dia buat aku minat, dan ia satu pengaruh yang besar. Okay, tengok pick up yang Dino main, aku juga terpengaruh sampai beli gitar yang ada pick up macam ini. Okay, tengok apa pick yang dia pakai. Okay, this is a Totex sharp pick. Okay, tengok, this is a point. Okay, Dino pakai gitar pick yang macam gini, aku pun pakai gitar pick yang macam gini. Okay, dan kita selalu cakap pasal Dino punya dirty sound. Dia punya clean sound tu, kalau kau dengar lagu-lagu yang dia buat untuk Fear Factory ataupun untuk Roadrunner United punya projek, dia punya clean sound tu. Okay, mana aku try. Aku ada satu riff yang untuk Jaga Ritual yang betul-betul it's influenced greatly by Dino punya clean sound punya approach. Lupa riff ni. Kalau ada orang yang notice ni macam Dark Bodies, dia macam Dark Bodies lah. So itu beberapa alkisah tentang dia lah. Aku pun tak nak drag lama-lama, pasal apa aku cakap tadi,
aku cuma kalau boleh 1 jam saja nak cerita pasal, nak cover episod ataupun volume 15 dan volume 16. Okey. Satu perkara yang aku rasa betul-betul aku terpengaruh greatly terpengaruh betul-betul secara besarnya dan dalamnya oleh Dino Cazares ni adalah aku punya approach kepada sound aku lah, in the sense of penggunaan benda-benda yang digital. Aku dulu memang anti digital sekitar 2000, from the late 90s all the way to, tak salah, 2008, I was like really anti digital lah. Until aku kirakan realize bahawa Dino has been using Line 6 digital modelling punya M since 1999. Okay? Dan because dia one of aku punya favourite guitar players, so macam pada aku macam, if it's good for him, kenapa it cannot work for me? Okay? So sama ada pemikiran macam itu kira betul ke tak betul ke, aku tak kisah sangat lah. Tapi apa yang kira macam impact dia is that, okay, Dino can make it work using digital. Sekali aku pernah nampak satu, again, magazine play a big part in influencing diri aku ni lah dalam ilmu penggitaran ni. 2007 aku pernah nampak satu magazine gitar, Dino Cazares holding the first iPhone 1. Lepas tu dia dalam situ ada macam-macam lah, ada lagu-lagu Cannibal Corpse lah, lagu-lagu apalah, in nice graphics lah. Kira kan macam iPhone 1 tu dia ada some element of iPod in iPhone 1. Waktu tu aku tak ada iPhone pun 2007. Aku punya first iPhone was an iPhone 4 2010. Okay. Dan tak salah aku dalam magazine yang sama ataupun magazine yang lain, aku nampak Deftones punya guitar player Stephen Carpenter, dia pakai some digital punya benda, native instrument ke apa-apa. So macam, wow, I should try this. I mean, aku that time tengok macam kira, if they can make it work, why can't I make it work juga? So 2007 2008 gitu, dekat tempat kerja tu, dia dah isukan Zoom punya digital recorder tu. So Zoom H4 ke apa nama dia, dan dalam itu recorder tu, jeng ada a few, dia ada digital guitar amplifier emulation. So dia ada a few things, dia ada benda-benda yang aku dengar sedap di telinga dan boleh ditweak lah. Okay, sampai lah aku a few years later, okay, tahun 2010, aku pakai M-Kit. Okay, M-Kit for iPhone. Dan selepas tu aku pakai aku punya Zoom lah, Zoom MS-50G sampai sekarang. Which kalau tak kerana aku minat dengan Dino Cazares, ni benda semua tak akan berlaku. Jadi pasal aku minat dengan Dino Cazares, ini benda semua telah berlaku, telah mempengaruhi aku punya choices. Okay, so itu dia. Dan
ada beberapa riff Dino Cazares yang betul-betul influence riff, cara aku tulis ataupun aku approach riff. Okay. Aku try show some non-Fear Factory riff yang aku suka lah. Okay. Dan salah satunya adalah riff ni daripada Brujeria. Okay, tahun 2001 aku first time dengar lagu dia. Riff is in low G lepas tu dia punya ada juga riff daripada Fear Factory yang aku suka. Ni lah, of course, simple sounding riff. Okay, something like that. Aku tak tangkap. Tapi itu lagu riff daripada Edge Crusher. Okay, dan juga ada riff daripada same album juga, album Obsolete, lagu Shock. So dengar dia macam senang, tapi setengah maut nak main. Dino ni dia suka satu aspek asal dia punya picking ni macam super tight ni. Adalah kerana instead of choosing to play macam machine gun riff on an loose open E string macam dia suka main something like macam on a fretted note macam instead of ataupun macam shock macam instead of macam dia main dia macam senang lah, tak fret lah, tapi dia tak tight. So itulah sedikit sebanyak tentang perihal Dino Cazares. Okay. Alright, terima kasih kerana telah pun bersama kita hampir ke 1 jam setengah dalam 2 episod ataupun 2 volume Tok Selampit Riff. Okey, Tok Selampit Riff akan direhatkan sepanjang the remaining Ramadan ni. Okey, dan akan kembali pada bulan raya nanti. Okay, akan kembali pada bulan raya nanti. Aku keep looking kat depan padahal kamera kat sini kan. Aku memang tak pas part macam gini. Okay, alright.
Jadi terima kasih. Selamat berpuasa dan Assalamualaikum.